Okey, bacaan dia lagi ketara apabila earth ni, okey, aluminium foil ni saya basahkan dia. Apabila saya basahkan dia, dia touching dengan air, nampak? Kalau nampak zone ni, okey, dia dah touching dengan air. Apabila touching air, bacaan dia keluar 0.01. So, itulah yang menyebabkan insulation test ni 3005A ni dia berubah bacaan mengikut dia berubah bacaan, tapi neraca dia dekat sini lah maksud dia. Okey. So kalau saya angkat sikit, mungkin dia akan ada bacaan dia. Nampak? Nampak bacaan dia. Okey. Nampak? Itulah. Okey, dia lagi ketara kalau bila kabel ni basah. Okey, bila kabel tu dah short, lepas tu kabel tu basah pula, ataupun kabel tu basah, lepas tu dia punya penebat PVC ni sekeliling dia tu dah tak boleh pakai ataupun dah reput. So dia jadi air, dia kena air pun, walaupun dia kena air, dia tak kena pun aluminium foil sebagai ground ni. Dia keluar result 0.01. So itulah yang menyebabkan bacaan insulation pada wiring rumah yang kita troubleshoot selalu gagal. So sebab ni, satu lagi sebab pipe bocor. Okey, yang kedua ni selalu mungkin sebab dia ada nak pasang kaligrafi ke, lepas tu bila dia tepuk dinding dan kena kabel dekat luar, lepas tu kadang-kadang orang yang buat kabel ni dia kerja kasar. So that's why untuk insulation ni selalu kalau orang inspection untuk nak masuk rumah baru saja, banyak yang buat insulation ni. Okey, untuk troubleshoot pun ada juga buat insulation ni. Okay, sebab insulation ni dia nak baca penebat dia, sama ada penebat dia okey ataupun tak, sama ada dia ada touching ke ataupun tak. Okey, itu je. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak tunjukkan dekat anda apa itu insulation test dan apa benda yang kita nak buat ataupun kita cuba test menggunakan insulation continuity tester model 3005A ni. Okey, apa yang kita cuba buat ialah saya nak tunjukkan kepada anda simulasi tentang insulation test, bagaimana sesuatu kabel yang dia test untuk insulation ni test, dan bagaimana ataupun dalam keadaan macam mana kabel ni boleh touching, dan dalam keadaan mana masa test yang menyebabkan kabel ni short dan akan keluar dan mengeluarkan bacaan dekat sini. Okey, so agak susah saya nak terangkan. Okey, kalau tengok kat depan kita ni, okey, yang saya buat ni, ini adalah wall lah. Sekejap saya depan balik. Okey, kalau dekat sini, ini ibaratnya wall ataupun brick wall. Okey, brick wall dinding dalam rumah kita lah. Okey, dalam brick wall ni dia ada apa? Kebiasaannya dia akan ada BRC, dia akan ada
building punya structure lah. Contoh dekat dalam ni dia ada BRC, dia ada pipe, dia ada, so kalau ada pipe mungkin dia ada moisture, kelembapan sikit dalam wall ni. So dalam wall tu banyak benda dalam wall tu. Okey, lagi satu wall ni adalah ni dia sambung ke tanah lah. So wall ni adalah macam pembumian. Okey. So hari ni kita nak test. Tengok saya letak prop hitam. Okey, yang ni insulation test ni, kalau kita tengok dekat sini dia ada earth dan dia ada live. Okey, dia ada earth dan live. Okey. Sekarang ni apa yang saya nak buat ni, prop live kat sini. Prop live saya letak kat sini. Okey. So ada dua kabel 4mm, saya gumpal-gumpalkan. Lepas tu kat sini zone yang kita akan test, akan tengok kabel tu short macam mana bacaan dia. Lepas tu rupa bagaimana yang mempengaruhi bacaan dia yang dapat. Kalau kat sini kalau kita tengok dapat 1.0, dapat 5 mega ohm, 0.9 mega ohm, 1.5 mega ohm. So kita boleh tengok dia punya bacaan melalui dia short nanti. Okey, melalui dia short nanti kita tengok bacaan dia, apakah yang mengubah bacaan dia dekat sini. Okey, lagi satu. Okey, kita sambung balik. Ini adalah kabel live daripada isolation test. Okey, ini adalah earth. Okey, ini adalah kabel 4mm, hitam dengan biru. Biru ni function dia untuk sebagai neutral ataupun sebagai neutral lah. Okey, yang biru ni yang saya letak prop merah ni adalah live. Okey, live. So sekarang ni dia bagi, okey, kalau kita tengok ni, kita tengok jauh, dia pergi sini kan. Pergi sini, lepas tu ni ada wall. Okey, so sekarang ni situasi dia dalam wall. Okey, sebab apa? Sebab dekat luar, kalau dekat luar kita tengok kabel ni macam cantik je kan. Tapi bila pasang-pasang dia trip. So bila trip, kita akan buat test ni untuk electrician ataupun wireman. Dia akan buat test ni, test insulation test ni, untuk pastikan sama ada kabel mana dia punya penebat ni semua masih okey, ataupun penebat dia dah koyak, penebat dia dah tak boleh pakai, dah rosak, yang menyebabkan litar pintas. Okey, jadi saya tanpa melengahkan masa lagi, saya hidupkan insulation test. Okey, saya akan gunakan dia 500 volt. Okey, ni volt DC bukan volt AC. Ini volt 500 volt dan dalam range 200 ataupun 20. Nak pakai 20 boleh, nak pakai 200 pun boleh. Tapi pakai 20 pun boleh, tak ada masalah. Sebab 20, pakai 20 tengok kabel ni macam pendek kan. So 20 tak ada masalah. Okey, tak ada masalah pun. Boleh pakai mana-mana. Nak pakai 2000 macam ni pun boleh. Nak pakai 2000 mega ohm macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Nak pakailah pakai mega ohm ni. Okey. Okey, sekarang ni situasi dia, aluminium foil ni adalah earth. Okey, ground bermakna dinding apa benda lah, mozaik lah, bawah mozaik lah. Ini adalah aluminium foil. Aluminium foil ni saya letak ground insulation test kat sini lah. Okey, untuk live saya letak kat kabel. Okey, kabel saya gumpal-gumpalkan. Dekat sini je saya buat dia bersentuh dengan earth. Okey, faham? So saya letak tip merah kat situ supaya tak nak bagi dia bersentuh lagi. Okey, nanti saya akan alihkan dia dekat tempat yang dia mesti dia tersentuh lah. So tengok apa akan jadi. Okey, so kita on. Bismillah. Okey, dah open load. Kita letak sini. Okey, sekarang ni dia open load. Okey, ni tengah ada api ni.
Okey, kalau saya sentuh aluminium foil ni boleh rasa jatan jugalah. Okey, sekarang ni dia punya apa ni, bacaan OL, open load. Okey, tak semestinya okey lah open load ni. Open load kadang ada membawa makna lain. Okey, sekarang ni sekejap saya ambil saya punya tape jap. Saya punya ni mana? Ni. Alah, payah pula. Okey, saya dirikan dia. Jadi kita boleh monitor. Kita tengok. Okey. Allahu Akbar. Okey. Sekarang ni dia dapat OL. Okey. Sekarang ni saya nak gerakkan dia. Sekarang ni kabel ni saya nak gerakkan dia yang kat sinilah zon ni. Nak gerakkan dia ke, tak ada zon tape lah. Ianya penebat dia, katakan penebat dia rosak. Okey, penebat dia dah nipis. Okey, so kalau kita tengok kat situ dia ada spark awak. Kalau perasan kat situ, sekejap kamera saya. Nampak? Okey, bila dah ada spark macam ni, tengok bacaan dia pun berubah. So okey, kalau dia 100% kena macam tu, nampak? Okey, ini prop hitam, ini adalah prop merah. 100% dia short dekat sini. Okey, yang lain ni dekat-dekat je, dekat-dekat nak kena je. Tapi ni dah 100%, dia akan keluar result dia 0.00 mega ohm. Bermakna dia touching memang sangat, memang 100% dia touching lah. Okey, kalau katakan nanti kita sekarang nak tengok result dia yang buat. Okey, kalau result dia macam awak mana kena. Okey, kalau nampak dia ada api spark. Okey, kalau ada spark macam tu, bacaan dia berubah. Tengok saya gerak-gerakkan benda ni, bacaan dia berubah. Okey, so jadi dia punya, sekejap kita tutup dulu. Okey, jadi apa yang mempengaruhi bacaan dia adalah apabila live dia ada touching dengan grounded lah, grounding lah, dia ada touching dengan grounding. So apabila dia touching, katakan dalam wall ni, dia touching dalam wall ni, apabila dia touching, lama kelamaan terdapat kebocoran arus. Okey, kabel dalam dinding ni boleh jadi panas. Bila jadi panas, bila ada kebocoran arus, ELCB ataupun RCCB dia akan trigger yang mengatakan bahawa kabel live dengan neutral yang lalu dekat dalam ELCB ataupun RCCB tu, sorry, ELCB tak termasuk, RCCB tu tidak dia punya arus tidak sekata ataupun tidak ada persamaan dekat situ, dia akan trip. Okey, katakan live yang masuk tu mungkin dalam 5 A, tapi bila lalu kat kabel neutral dia jadi dalam 4.9, 4.5.
Kalau dia dah jadi macam tu, dia mengesan perbezaan arus antara neutral dengan live cukup untuk RCCB trip. Okey. Sebab itulah kalau kabel short, kalau kita tengok daripada luar, kalau kita tengok ni daripada luar, kabel ni macam cantik je kan. Tapi dekat dalam dinding kita tak tahu. Okey, sebab apa dalam dinding jadi macam ni? Sebab kita tak tahu mula-mula orang yang buat rumah ataupun pekerja yang tarik kabel ni semua ni, kabel yang dalam dinding tu semua, tarik, benda lama tak jumpa bini. Macam ni hasil kerja dia. Contoh dia tarik, terkoyak. So terkoyak jadi macam ni lah. So dia ada short dengan grounding. So cukup bila dia short lama-kelamaan dia punya insulation kabel bocor, dia punya insulation, dia punya kabel panas, lepas tu mulalah RCCB akan trip. So bila kita tak RCCB trip pun kita tak tahu apa punca dia. So bila tak tahu apa punca dia, memang benda ni je lah yang kita akan bawa untuk test dekat rumah customer lah. So ini je, minta maaf kalau tak lengkap. Kalau tak lengkap, nak minta lagi lengkap, InsyaAllah kalau saya ada masa ke lapangan, saya akan buat tentang insulation ni. Sebab saya nak cerita pasal continuity dia pula. Continuity dia, perbezaan continuity untuk insulation test dengan continuity clamp meter brand Kyoritsu juga. Sama ada dia sama ataupun dia lain. Okey, sekian, terima kasih. Uncu.